Kita duduk berjiran, kita tak ada masalah langsung. Kerana cuma kita sebagai satu keluarga yang memandang setiap hari bila keluar bangunan Perkim, nampak MIC, keluar daripada MIC, nampak Perkim. Dan memang kita tahu objektif MIC ini sebagai badan politik, alhamdulillah lebih kurang macam Perkim juga. Ya, mereka banyak membuat kerja-kerja peningkatan taraf hidup, nilai hidup masyarakat India tak kira agama. Sama seperti Perkim, kita terlibat dalam bab-bab kebajikan, membantu dan sebagainya tanpa kira agama dan juga bangsa. Tapi permintaan kita satu sajalah. Tujuan kita berkumpul di sini pada petang ini pun satu aja, nak bagi tahu kepada rakan kita MIC, jagalah sensitiviti. Kerana macam Tan Sri baru sebut tadi, kita memilih untuk buat tempat sembahyang surau di dalam bangunan. Pasal apa? Dulu lagi dah kita dah ambil kira jiran kita MIC, kita tak nak buat besar-besar kat bawah, letak kubah apa semua kat sini, pasal nak ambil kira sensitiviti masyarakat jiran kita ini. Tetapi kenapa jiran kita pula tak menghormati kita? Kerana itu aja permintaan kita. Kita tak ada masalah dengan MIC atau siapa sekalipun, cuma kita menghormati hidup sejahtera, dan insyaAllah saya percaya kita akan hidup lebih lama aman dan aman dan damai dalam negara yang baik ini, insyaAllah. Itulah kata-kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.